Hari ni kami nak cerita kat hampa tentang Pulau Gubang Darat. Pulau Gubang Darat ni pulau kecil tau. Tak ada orang duduk. Terletak kat bahagian barat daya Pulau Dayang Bunting nu. Dekat dengan Teluk Dayang Bunting. Pulau ni salah satu daripada 2 pulau yang nama dia dekat-dekat nak sama. Pulau Gubang Darat lebih dekat dengan pantai. Dan Pulau Gubang Laut letak lebih jauh ke tengah laut nu. Pulau ni dilitupi hutan tebal. Lepas tu merupakan sebahagian daripada landscape geologi Langkawi yang kaya dengan batu-batu kapur dan berbentukan semula jadi. Kawasan sekeliling dia selalu orang panggil The Fjords ataupun Selat Akak. Dan lokasi ni popular tau untuk aktiviti kapal layak. Sebab air dia yang tenang. Lepas tu terlindung daripada cuaca buruk. Kawasan sekeliling Pulau Gubang Darat ni ada nilai saintifik dan warisan yang tinggi abang agak hampa. Pelancong biasanya boleh tengok pulau ni masa mereka ikut pakej pelancongan bot, dok pun naik jet ski yang lalu kat kawasan selat Pulau Dayang Bunting ni. Kawasan sekeliling Pulau Gubang Darat ni ada nilai saintifik dan warisan yang tinggi abang kat hampa. Pelancong biasanya boleh tengok pulau ni masa mereka ikut pakej pelancongan bot, dok pun naik jet ski. Masa lalu kat kawasan selatan Pulau Dayang Bunting tu. Tu mereka nampak jelas Pulau Gubang Darat ni. Tu cerita dia. Langkawi Permata Kedah.